Siapa-siapa yang belum mulakan simpanan, bermulalah. Kalau tuan-puan rasa tak minat item-item yang berbentuk 4 segi, tuan-puan boleh dapatkan yang berbentuk dinar macam ni. Cantik kan? Dinar macam ni kan? Jadi cara belian emas dekat Public Gold ni ada 3 cara. Siapa mahu tahu macam mana cara belian dekat Public Gold? Alhamdulillah, sebab adanya Public Gold ni, ramai orang berubah kehidupan dia, berubah dia punya habit menabung, berubah dia punya jumlah simpanan, aset dia. Rugi kita nak mulakan. Tuan Rafiq sudah berapa banyak simpanan? Kalau konsisten menabung setiap bulan, mesti tersenyum happy. Senyum happy kan sedih harga emas naik? Tuan-puan kena happy lah. Sebab tu dia punya tips adalah simple. 10% daripada gaji setiap bulan without fail, tukarkan kepada emas 999. Tuan-puan simpan dalam gap sahaja. Kalau boleh, kita rasa terganggu kan harga emas naik ni, ya Allah, tak turun-turun ke ni? Kawan saya pun tanya, tak turun-turun ke ni? Saya bilang ada duit tu beli je lah. Betul. Kalau setakat kita mau beli RM100, 5 gram, apalah sangat tuan-puan. Nak lo naik RM5 per gram pun baru berapa puluh ringgit. Kita belanja makan yang macam-macam, steak, ayam panggang semua tu, kambing golek tu lagi mahal. Kenapa kita berkira untuk aset? Sedangkan makanan tu semuanya jadi najis, betul? Makanan ruji tu tak kisahlah. Ni makanan yang kita pergi food hunting ni. So kenapa kita berkira sangat untuk beli emas? Beli saja, simpan. Tak payah tunggu-tunggu. Lagi tuan-puan tunggu-tunggu, lagi tuan punya emosi tak stabil, tak fokus. Hari-hari tengok gram emas naik turun kan. Padahal kalau kita ada duit, menabung.